Sedikit tentang animasi tuntastik. Animasi tuntastik ialah macam kita boleh buat cerita pendek dan macam-macam lagi. Keseronokan tuntastik ni adalah kita boleh pilih karakter dia, boleh dengar suara kita sendiri dan boleh buat animasi dan cerita sendiri. Saya ambil gambar kamu dulu. Kacap lumpur. Kayak ni yang kitchen. Kau ni which well. Pasal tak? Pagi boleh duit. Selamat pagi, cikgu. Hari ini cikgu ingin mengajar tentang pemakanan yang seimbang. Apa itu pemakanan seimbang? Pemakanan seimbang ialah pengambilan makanan yang mempunyai nutrien seperti karbohidrat, vitamin. Ya, adik Diana, siapa nama penuh awak? Diana Elda, Dari tingkatan mana? 2 penyayang. Sekolah? SMK Seri Patiamun Limbang. Okey, apa pendapat awak tentang animasi tuntastik ni? Seronok dan mudah digunakan. Ya, ada lagi? Itu saja. Okey. Nama saya Nona Kila Rizka Fitiapan. Okey. Sekolah? Sekolah SMK Seri Patiamun. Okey, tentang animasi tuntastik, apa pandangan awak? Kartun. Belajar membuat animasi Ah. tentang pemakanan seimbang. Okey, seronok tak? Seronok. Apa yang menyeronokkan tu? Kita boleh menggunakan apa? Suara sendiri. Menggunakan teknologi terkini. Okey, terima kasih ya. Dia pergi hospital sebab sakit kemarin. Oh. Masuk kelas lah, jom. Hai. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Saya Cikgu Nur Bazar daripada SMK Seri Patiamun. Okey, sekolah kami telah terpilih untuk menjalani projek KMR bagi di bawah transformasi sekolah TS 25. Okey, jadinya di mana untuk sekolah kami subjek bahasa Melayu telah dipilih di bawah projek KMR inilah. Okey, di mana di dalam projek KMR bagi subjek bahasa Melayu ini belajar diminta untuk menghasilkan ataupun mencipta sebuah video animasi menggunakan aplikasi tuntastik. Okey, jadi berdasarkan pemerhatian daripada saya lah sepanjang projek KMR ini dijalankan, pelajar banyak didedahkan tentang penggunaan teknologi dan juga maklumat semasa, dan juga belajar juga dilihat banyak lebih aktif lah di dalam sesi pembelajaran bahasa subjek bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat sekarang ini mereka lihat sangat seronok lah. Okey, menggunakan aplikasi tuntastik. Okey, di mana dia bukan sahaja memberikan pelajar itu pengalaman yang baru tentang dunia teknologi. Saya rasa itu sahaja berkaitan dengan aplikasi tuntastik dalam pembelajaran subjek bahasa Melayu. Saya Cikgu San Rahman, pegawai SIC dari Kedima selaku rakan lead untuk program PS25. Pada hari ini kami bersama dengan Cikgu sekolah SMK Patiamun menjalankan projek KMR. KMR adalah projek pemahaman mereka untuk subjek bahasa Melayu, tetapi dalam subjek bahasa Melayu ini terdapat subjek lain yang digabungkan bersama seperti bahasa Inggeris, sains dan PJ. Jadi untuk program kali ini adalah saya melihat bahawa pelajar-pelajar dapat menjalankan aktiviti, terutamanya aktiviti animasi tuntastik. Mereka begitu baik, bersemangat dan bersama dengan begitu baik. Komunikasi antara dan juga begitu baik. Jadi hasil produk yang dihasilkan untuk
terbaik. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu dan pelajar, guru ayam dan anak SMP yang